Hai semua, hari ni Aisyah nak buat krep ragun untuk minum petang. Okey korang, kita tengok krep ragun Aisyah jadi ke tak. Mula-mula kita kena pecahkan isi ketam ni dulu. Okey, kita tengok tahu krep ragun Aisyah jadi atau tak. Selepas kita koyakkan kulit ketam, kita bubur cream cheese. Bergoyang ke Mary buatnya. Lepas masukkan cream cheese, kita letak mayonis QP punya. Kita masukkan 1 sudu besar minyak wijan. Lepas tu kita masukkan garlic powder. Lepas tu kita masukkan daun bawang. Daun bawang ni korang masukkan banyak sikit sebab Aisyah ni suka makan daun bawang. Kalau daun bawang ni banyak sikit baru rasa cream ni tu bersatu dengan daun bawang tu. Padu tak Aisyah? Padu. Padu. Lepas tu kita bubur garam dengan serbuk perasa. Ya, guys. Jangan letak banyak ni korang, letak secukup rasa ikut pada tekad korang. Kalau rasa dah okey, kita letak masing-masing okey. Nanti mati. Lepas tu kita masukkan sedikit black pepper. Jangan banyak-banyak ni korang, takut tak tahan nanti sakit perut. Taruh secukup rasa sahaja black pepper tu. Lepas tu kita ni lah korang, kalau suruh budak. Inilah pasalnya kalau mak suruh dia buat lepas tu cream cheese ni masuk kat mulut. Akhirnya mak ni yang kacau. Okey, lepas korang aduk-adukkan dia bagi sebati. Okey, korang kacau-kacau dia sampai dia sebati macam ni ya. Dah siap lah. Nanti ambil kulit kulit wantan. Bolehlah masukkan. Lepas tu kita goreng. Kita tengok Aisyah punya sedap ke tak. Okey, korang ambil kulit wantan ni. Okey, ikut sukalah korang nak letak banyak mana pun boleh. Sebab ni untuk makan sendiri. Letak banyak sedap sikit. Lepas tu korang ambil air dan letak kat tepi kulit wantan ni macam ni. Lepas tu balut lah ikut suka korang macam mana korang nak balut. Lipat je. Okey, macam ni. Okey, dah siap. Kita balut dumpling tengok. Bila minyak betul-betul dah panas, baru kita masukkan wantan. Korang goreng bagi dia garing-garing macam ni. Dalam dia isi dia rasa creamy. Okey korang, dah siap. Okey, selamat menjamu selera.